Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan secara full macam mana saya buat RPH setiap minggu. Tak sampai dalam masa 10 minit, siap RPH untuk seminggu tanpa perlu buat banyak kerja menggunakan RPH helper yang saya bangunkan bersama dengan template yang disediakan lah. Okey, cara pertama sebelum saya mulakan, saya nak bagi tahu saya mengajar 3 subjek, iaitu subjek sejarah, PSV dan juga subjek bahasa Melayu. Jadi sebagai contoh, subjek sejarah, saya mengajar subjek sejarah tahun 6. Saya mengajar 5 kelas. Maknanya satu RPH sejarah untuk minggu yang keempat ni boleh digunakan untuk 5 kelas. Jadi sebelum saya mulakan, yang pertama saya akan pergi dekat upload Word. Saya akan upload saya punya RPH. RPH ini adalah seperti ini. Kita tengok. Okey, ini adalah RPH yang saya recycle daripada tahun lepas. Cuma dekat sini saya hanya tulis minggu 4, minggu 5. Supaya sistem dapat kena pasti RPH ini adalah RPH minggu keempat, RPH minggu kelima. Okey, bila kita dah letak macam ni, kita pergi dekat bahagian upload Word, kita upload. Lepas tu, dekat sini saya menggunakan fungsi AI. Okey, AI akan analisis, pilih import ke template, pilih subjek. Subjek ni dia akan keluar berdasarkan jadual yang cikgu isi lah. Pilih tahun. Lepas tu pratonton data. Dekat sini kita perlu tunggulah beberapa saat hingga ke beberapa minit. Kalau cikgu punya Microsoft Word tu tak banyak file, tak banyak dokumen, sekejap je. Tapi kalau banyak sampai ke minggu 40, dia akan ambil masa yang lama lah. Okey, bila dah siap dia akan keluar analisis berjaya. Cikgu boleh semak dekat sini. Lepas tu cikgu klik sahaja import ke template mingguan. Dia akan masukkan cikgu punya RPH dari Microsoft Word masuk ke dalam template mingguan yang dalam RPH helper ni. Okey, bila cikgu klik import, dia akan keluar dekat sini proses import. Bila import berjaya, dia akan keluar mesej macam ni lah, import berjaya. Kemudian saya akan isi lah. Saya akan pilih batch mode sebab saya nak isi 5 kelas sekaligus menggunakan satu RPH. Tekan batch mode, cross day, maknanya kita boleh isi meretasi hari. Kemudian saya akan pilih kelas sejarah yang saya nak isi. Sebagai contoh, kelas yang pertama, kelas sejarah yang kedua, kelas sejarah yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Okey, lepas tu kita klik isi RPH terpilih. Kita load sahaja template yang telah kita upload tadi, sejarah tahun 6, minggu yang keempat. Dia akan keluar, dia akan menyala macam ni, maknanya cikgu boleh load. Okey, dia akan isi secara automatik dekat sini. Okey, dia isi secara automatik dengan cantik. Kemudian untuk refleksi, saya akan padan kat sini. Saya akan tekan jana refleksi AI. Dia akan menjana refleksi berdasarkan cikgu punya objektif dan juga cikgu punya aktiviti lah. Cuma dekat bahagian jumlah murid ni, cikgu kena ubah mengikut kelas cikgu pada hari kejadian lah. Janganlah ini dia hanya bagi secara random, ini cikgu kena ubah secara tu lah. Lepas tu kita klik simpan RPH. Okey, bila klik simpan RPH, dia akan isi secara automatik. Okey, cikgu boleh tengok dekat sini, nampak dia dah isi secara automatik dekat sini. Okey, hari Jumaat pun dia dah isi secara automatik. Settle untuk satu subjek dalam masa saya rasa kalau tolak dengan pemprosesan tadi mungkin dalam 2-3 minit je. Kemudian saya akan pergi kepada subjek PSV. Sama macam tadi, saya akan upload dokumen PSV pula. PSV pun sama. Saya punya RPH PSV macam ni. Saya letakkan minggu keempat. Okey, lepas tu saya tekan dekat sini, saya cari RPH PSV. Okey, kita pergi kat pendidikan sini visual tahun 6. Subjek PSV saya mengajar tahun 6 4 kelas. Maknanya satu RPH ni boleh digunakan untuk 4 kelas lah. Klik pada pratonton data. Okey, AI akan menganalisis RPH yang saya upload tadi. Sebaik sahaja siap analisis macam biasa, klik pula import ke template. Kita tunggu pula proses import ke template ini selesai. Siap import berjaya. Kita pergi dekat bahagian sini, tekan batch mode, tekan cross day, kita pilih. Saya akan pilih cross day. Okey, seni visual ini yang pertama, kelas yang pertama. Lepas tu kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Okey, 4 kelas. Kita tekan isi RPH terpilih. Okey, 4 kelas ni saya nak isi serentak. Saya tekan dekat sini, dapat tak keluar pendidikan seni visual lah. Cikgu type sahaja. Okey, dia keluar.
Okey, minggu yang keempat dah ada. Okey, tekan load. Nampak kalau benda ni menyala, load ni menyala, maknanya RPH cikgu dah disimpan di dalam template lah. Tekan load. Nampak dah isi. Okey, dah cantik. Macam biasa, refleksi guna AI. Cantik. Dia tak isi kat sini. Ini cikgu masukkan sendiri lah. Tekan simpan RPH. Jadi dah akan isi dekat sini. Nah, isi nampak. Cantik. Siap. 4 RPH berjaya diisi. Kemudian kita akan pergi kepada subjek Bahasa Melayu. Subjek Bahasa Melayu dia berbeza sedikit sebab subjek Bahasa Melayu ni saya akan bertemu dengan murid setiap hari. Setiap hari RPH dia berbeza. Tapi macam mana nak guna? Sama juga cikgu. Cikgu tekan dekat upload. Kita upload. Okey. Lepas tu sebelum cikgu upload, cikgu buat macam ni. Dekat cikgu punya RPH Bahasa Melayu sebagai contoh yang saya punya, cikgu tulis sahaja seperti saya tulis ni. Minggu 4 slot 1. Minggu 4 slot 2. Minggu 4 slot 3. Minggu 4 slot 4. Apa maksud dia? Slot itu merujuk kepada hari. Maknanya minggu yang keempat hari yang pertama, minggu yang keempat hari yang kedua, minggu yang keempat hari ketiga dan seterusnya. Kita upload. Okey. Pilih subjek Bahasa Melayu tahun 3. Klik peraturan data. AI akan menganalisis. Dekat sinilah dia akan ambil masa. Saya akan cepatkan video ni. Okey, dah siap. Analisis berjaya. Dia berjaya jumpa 4 minggu, 43 aktiviti. Klik import ke template. Okey. Fungsi import ke template ni dia akan masukkan dalam template mingguan. Maknanya cikgu boleh guna lagi. Kalau selagi mana cikgu tak reset, cikgu boleh guna lagi pada tahun hadapan. Import berjaya. Bila import berjaya, dekat sini kita tak boleh guna batch mode sebab kita kena ingat subjek teras macam Bahasa Melayu setiap hari RPH berbeza. Satu kelas 4 RPH berbeza setiap minggu lah. Jadi untuk Bahasa Melayu saya akan pergi kepada hari yang pertama, hari Isnin. Saya akan pilih. Kalau tak keluar, kita tarik sahaja dia keluar. Pilih tahun 3, 4 slot. Nampak? Slot 1, 2, 3, 4 dah terisi. Bila terisi maknanya dah masuk dalam cikgu punya template mingguan. Cikgu tekan load sahaja. Bila tekan load, okey. Cantik. Cantik. Okey, simpan RPH. Okey. Lepas tu hari Selasa pula. Okey. Hari Selasa BN saya adalah pada ni hari Selasa. Kita pergi pada hari Selasa. Ni subjek Bahasa Melayu. Tekan slot yang kedua. Ya, kita guna slot yang kedua pula. Okey, dia isi dekat sini. Tekan. Okey, lepas tu tekan jana refleksi AI. Okey, cantik. Kemudian tekan simpan RPH. Isi automatik di sini. Nampak cikgu? Begitu juga dengan hari yang lain. Hari Rabu. Okey, kita pergi ke Bahasa Melayu. Tekan slot yang ketiga. Tekan load. Okey, slot yang ketiga. Tunggu dia berubah ni. Dia punya lingkaran ni berubah. Baru tekan load. Okey, nampak cikgu? Okey. Dan begitulah untuk hari seterusnya. Begitu mudah cikgu. Kalau tolak dengan pemprosesan masa yang diproses tadi, saya buat kiraan tak sampai 10 minit dah siap dah untuk 1 minggu.